Okay. Serabut ke tengok ke. Oh, tengok ni stiker ni tok licin. Jadi saya tunjuk cara nak licin ke stiker hok melekat-lekat ni. Okay. Stres tengok ke. Jom, saya ajar lagu mana. Dengan gunakan minyak UG, minyak panas pun boleh. Kan, minyak angin gitu. Awak titik je di tisu ni. Banyak sikit di tisu ni. Body tisu ni awak. Okey. Gitu. Lepas tu, awak pun genyeh lah sini. Okey. Tip dia awak genyeh lah dekat yang hok melekat tadi kan. Okey. Genyeh lah dia sepenuh hati dengan kasih sayang. Okay, genyeh lagi semua. Genyeh lah. Sampailah dia hilang dia punya stiker ni kan dia kuat. Korang tuang dulu ni nak bagi dia bekak sikit, tuai-tuai lah sikit. Kalau dia degil sikit tu kan. Sebab kalau dia makin lama, makinlah dia punya ni kuat tau. Okay, dia ni. Okay. Jadi, bila dah dia bekak tu, korang boleh genyeh balik. Nampak tak? Dengan senangnya, dia boleh tanggal. Jadi, korang kena genyeh-genyeh tadi tu. Okay. Genyeh bagi dia bersih dulu. Siap awak. Hujung ni korang kikis dengan kuku sikit kan. Jadi dia licin dah awak. Tak ada perbezaan dia nampak sangat kan. Jadi tak adalah sakit mata tengok clear je. Jangan lupa siap awak save video ni and then follow siapa dah buat boleh komen. Okay, follow Cik Mat.